Assalamualaikum dan selamat datang. Kali ini kita akan sama-sama menyelami satu perjalanan yang sangat istimewa. Sebuah perjalanan jiwa dari bulan Ramadan yang penuh pengorbanan sehinggalah ke pagi Syawal yang penuh dengan kemenangan dan kegembiraan. Pernah tak kita terfikir, kenapa ya kita sanggup berlapar dan berdahaga selama sebulan, tapi rayakannya cuma sehari? Ini soalan yang menarik, kan? Sebenarnya jawapannya jauh lebih mendalam daripada sekadar tradisi. Ada satu kaitan yang sangat kuat antara pengorbanan Ramadan dan kemenangan Aidilfitri. Jom kita rungkai. Okey, jadi perjalanan kita ni, ia tak bermula dengan bunga api dan kemeriahan tau. Sebaliknya, ia bermula dengan ketenangan, dengan muhasabah diri di dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat berkat. Kalau kita tengok, Ramadan ni bukan setakat tak makan dan tak minum kan? Ia adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan turunnya Al-Quran, bulan di mana pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan setiap kebaikan yang kita buat, pahalanya digandakan. Bayangkan, ia macam satu reset untuk jiwa kita, peluang keemasan untuk kita minta ampun dan bersihkan diri. Dan semuanya bermula dengan sesuatu yang nampak ringkas, tapi sangat besar maknanya. Niat. Ya, hanya dengan niat di dalam hati untuk berpuasa semata-mata kerana Allah. Itulah dia, kunci yang memulakan seluruh perjalanan pengabdian selama sebulan. Dalam bulan Ramadan ni, ada satu malam yang menjadi kemuncak kerohanian. Itulah dia Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Satu malam yang nilainya, wow, lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah masanya kita betul-betul fokus, berdoa dan merayu memohon keampunan. Jadi, apa sebenarnya amalan-amalan istimewa yang kita buat sepanjang bulan latihan rohani ni? Jom kita tengok satu persatu. Okey, dekat sini kita boleh nampak yang puasa ni ada dua bahagian penting. Sebelah kiri, ini ada berpuasa, benda-benda yang kita digalakkan buat. Macam ikhlas, sabar, banyakkan baca Quran. Sebelah kanan pula, ini perkara yang membatalkan puasa, benda yang kita kena elak. Jadi nampak tak, puasa ni bukan sekadar jaga perut, tapi ia juga tentang nak jaga hati, jaga mulut, jaga peribadi kita. Satu pakej lengkap. Bila tiba waktu malam pula, suasana Ramadan jadi sangat hidup dengan solat tarawih. Tak kisahlah kita buat di rumah atau di masjid, inilah masanya kita rasa betul-betul semangat komuniti tu bila sama-sama beribadah kan. Dan bila kita masuk fasa terakhir, 10 malam terakhir Ramadan, ini adalah pecutan terakhir. Waktu untuk kita gandakan lagi usaha, lebih banyak ibadah, lebih banyak sedekah, lebih banyak kita renung diri sendiri. Waktu ni, ada satu perasaan yang bercampur baur. Gembira sebab raya dah dekat, tapi dalam masa yang sama, sayu sebab bulan yang mulia ni dah nak tinggalkan kita. Okey, sekarang kita beralih fasa. Dari bulan refleksi, kita mula melangkah ke satu penantian yang penuh debaran. Bila Ramadan dah di penghujung, kita boleh rasa bahang kemenangan dan kesyukuran tu dah mula terasa. Nah, inilah dia kuncinya. Aidilfitri ini bukan pesta biasa-biasa. Ia adalah satu kemenangan spiritual. Satu kejayaan besar. Sebab kita dah berjaya lawan hawa nafsu kita sendiri selama sebulan. Sebab itulah kita raikan betul-betul. Kemenangan ini kita yang usahakan dengan kesabaran dan disiplin. Dan peralihan dari Ramadan ke Syawal tu, ia bermula pada malam raya. Bila kita dengar lawangan takbir bergema di mana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah dia, isyarat kemenangan yang pertama. Udara malam tu rasa lain macam kan? Rasa syahdu, rasa gembira. Dan akhirnya, tibalah pagi yang ditunggu-tunggu. Pagi Syawal. Wah, pagi yang penuh dengan warna, penuh dengan bau masakan sedap, dan yang paling penting, penuh dengan senyuman dan gelak tawa. Cuba bayangkan, pagi raya ni memang satu feast untuk kita. Atas meja tu penuh dengan ketupat, rendang, lemang, macam-macam lagi. Lepas tu ada pula tradisi rumah terbuka, kita ziarah-menziarahi dan semestinya yang ditunggu-tunggu oleh ramai, duit raya. Tapi sebelum kita serbu ketupat rendang tu semua, ada satu perkara yang sangat penting. Pagi Syawal kita mulakan dengan solat sunat Aidilfitri. Inilah masanya satu komuniti berkumpul di masjid atau di surau, sama-sama sujud syukur atas nikmat yang diberikan. Sebenarnya ada satu rutin yang best pada pagi raya. Macam satu persediaan. Kita digalakkan mandi sunat, lepas tu pakai baju yang paling cantik, paling baru. Dan satu lagi yang unik, kita disunatkan untuk makan sikit sebelum pergi solat raya. Ini semua adalah cara-cara mudah untuk kita siapkan diri, luar dan dalam, untuk menyambut hari kemenangan. Okey, tapi kan kemeriahan raya ni sebenarnya terletak pada hubungannya. Macam mana kita berinteraksi dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan dan jiran-jiran. Itu yang paling penting. Bila seronok beraya, jangan lupa adabnya. Ini beberapa tips mesra bila kita pergi berziarah ke rumah orang.
Contohnya, bagi tahu dulu sebelum datang, jaga mata, jaga mulut bila bercakap dan janganlah duduk lama sangat sampai tuan rumah pun penat. Benda-benda simple inilah yang buatkan raya kita lebih harmoni dan mesra. Dan yang ini mesti ramai yang boleh relate. Tradisi moden yang paling seronok, pakai baju raya sedondong satu keluarga. Tak kisahlah tahun ni tema warna teal blue ke, sage green ke, bila tengok semua pakai warna sama, nampak comel kan? Ia cara yang seronok untuk tunjukkan kita ni satu pasukan, satu keluarga yang ceria. Jadi, bila kuih raya dah habis, lemang dah licin dan kemeriahan dah mula surut, apa sebenarnya semangat Aidilfitri yang patut kita simpan dan bawa bersama? Inilah dia harta sebenar Aidilfitri, mengukuhkan balik hubungan keluarga, saling bermaafan antara satu sama lain, memupuk semula perpaduan dan tak lupa untuk berkongsi rezeki. Jadi, raya ini bukan penamat. Sebaliknya, ia adalah satu permulaan baru untuk kita perbaiki hubungan kita dengan orang sekeliling dan yang paling utama, dengan Tuhan. Jadi begitulah ceritanya. Perjalanan sebulan penuh kita berlatih berakhir dengan satu hari kemenangan dan ia tinggalkan kita semua dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Macam mana kita nak pastikan semangat Ramadan, semangat sabar, semangat pemurah, semangat disiplin tu tak hilang bila Syawal berlalu pergi? Macam mana nak kekalkan ia sepanjang tahun? Fikir-fikirkan.